pasal PRM Melaka tanding Solo ke tak. Saya pun tak boleh nak beri gambaran. Tetapi Abang Adi tanya tanding Solo ke tak. Kalau saya lah diberi kuasa untuk menentukan Solo tak Solo, saya memang nak tanding Solo lah kan. Kalau saya lah. Tapi saya tak ada kuasa apa-apa kan. Kita sekadar bercakap saja kan. Kita sekadar bercakap saja. Tapi kalau saya ada kuasa, memang saya akan beritahu kepada parti. Saya akan kalau saya presiden ke, saya pimpinan utama ke, saya akan beritahu bahawa saya suka untuk kita bertanding Solo. Okey. Dan sebenarnya tuan-tuan, di pihak UMNO pun dia tidak bercakap secara terang kan. Dia tak cakap terang-terang dia nak Solo ke, dia nak berdua kan. Tak cakap secara terang-terang. Tapi tadi saya ada menonton video Zaid Hamidi ketika dia memberikan, saya kira dia menyampaikan ucapan dalam surat tahunan ataupun program UMNO bahagian Datuk. Dia kata di bahagian Datuk ni nanti insya-Allah dia kata PKR tidak akan letakkan calon. Maksudnya dia akan bertanding secara face to face lawan satu lawan satu, dia kata dengan Perikatan Nasional. Tu dia katalah kan. Maksudnya dia masih lagi di pihak ZMD sendiri memang dia nak bersama dengan kerajaan perpaduan. Tetapi kita kena ingat kan, mana-mana parti pun mereka akan mengatur strategi, okey, supaya mereka dapat kerusi yang banyak daripada parti lain. Kalau mereka bertanding dalam kerajaan perpaduan pun, mereka akan atur strategi supaya parti mereka mendapat kerusi paling banyak ataupun kerusi majoriti. Dan itulah sebenarnya yang diatur oleh UMNO sekarang ini kan. UMNO sebenarnya dia sedang mengatur strategi, okey, untuk memastikan bahawa UMNO akan dapat kerusi yang paling banyak. Walaupun dia bertanding dalam platform kerajaan perpaduan, tapi dia nak pastikan bahawa mereka mendapat kerusi majoriti, supaya bila mereka dapat kerusi majoriti, maka mereka lah yang akan jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya beritahu kawan-kawan, kita beritahu kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, okey, kalau kamu nak go atas nama kerajaan perpaduan, kamu hati-hati kan. Sebab saya bimbang nanti PH akan mendapat kerusi yang sangat sedikit. Malah UMNO lah yang akan dapat kerusi yang paling banyak. Itu yang saya katakan kepada mereka kan, yang kita bimbang kan. Maksudnya yang kita bimbang ialah PH akan dapat kerusi yang sangat sedikit, manakala yang dapat kerusi paling banyak ialah UMNO BN. Sebab UMNO akan mengatur strategi, okey, untuk mereka dapat kerusi paling banyak. Sebab itu mereka kata mereka nak bertanding 115 kerusi kan. Mereka nak bertanding 115 kerusi, ataupun mereka kata mereka cuba untuk memenangi 115 kerusi. Sebab bila mereka dapat 115 kerusi, mereka takkan hiraukan lah kan. Takkan dia dapat 115 kerusi, dia nak bagi kat PH jadi Perdana Menteri. Kan? Takkan dia dapat 115 kerusi, dia nak bagi kat PH jadi Perdana Menteri. Dah tentulah tidak. Kan, itulah yang saya kira perlu difikirkan oleh PH itu sendiri, supaya pastikan PH kalau bertanding dalam atas nama kerajaan perpaduan sekalipun, PH kena pastikan bahawa PH akan dapat kerusi yang majoriti. Sebab itu akan berlaku pembahagian kerusi, akan berlaku perundingan kan. Antara yang kita dengar ialah siapa menang di kerusi tersebut, maka mereka akan bertanding kan. Siapa menang di kerusi tersebut, mereka akan pertahankan kerusi tersebut kan. Jadi kalau macam tu, Pakatan Harapan
Okey, DAP PKR Amanah ada 82 kerusi. Maka 82 kerusi lah yang akan confirm ditandingi oleh PH. Sepatutnya macam tu kan. Dan BN hanya ada 30 kerusi. Maka 30 kerusi lah yang akan ditandingi oleh BN, yang confirm ditandingi oleh BM. Tapi isunya tuan-tuan, BN dia nak sampai dia kata dia mesti menang 115 kursi. Kan, jadi maksudnya dia akan bertanding lebih banyak daripada Pakatan Harapan. Itu isunya kan. Sebab itu saya ambil jalan mudah. Kan kita lawan Solo senang. Lawan Solo, lepas tu kalau ditakdirkan tidak ada parti yang mampu untuk menubuhkan kerajaan, maka terus saja buat macam apa yang kita buat pasca PRU ke-15, iaitu kita buat kerajaan perpaduan. Senang cerita. Tak perlu kita nak habis masa nak negotiate itu, nak negotiate ini. Dan saya beritahu, ini saya cakap terus terang kepada kawan-kawan, belum tentu pengundi UMNO BN akan mengundi calon PH di kursi-kursi yang PH mewakili kerajaan perpaduan. Belum tentu. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab itulah yang berlaku di kebanyakan pilihan raya kecil sebelum ini, di Sungai Bakap dan sebagainya, di mana pengundi-pengundi UMNO tidak mengundi calon PH. Itu hakikatnya, itu faktanya. Sebab bagi saya, saya suka cakap terus terang, tuan-tuan. Sebab apa? Dengan pengundi UMNO tidak mengundi calon PH, kan, PH mungkin kalah di kursi tersebut dan PH tidak akan dapat jumlah kursi yang banyak. Sebab itu bila kita berkawan ni, kita kena ikhlas, kan. Sebab itu kalau kita tengok keputusan di Sungai Bakap itu sangat-sangat menyedihkan apabila kursi pusat daerah mengundi yang majoritinya Melayu, calon PKR kalah. Sebab apa? Sebab pengundi-pengundi UMNO BN tidak mengundi calon PKR. Dan inilah yang menggusarkan kita. Inilah yang menggusarkan kita. Kita bimbang, nanti kursi-kursi yang kita wakil kerajaan perpaduan, kita kalah. Sebab apa? Sebab pengundi-pengundi tegar UMNO BN tidak mengundi kita. Akhirnya PN menang. Bila PN menang, dia scam kita pula. Dia bergabung dengan PN. Kan kepadan muka kita. Kan? Bila PN menang, dia bergabung dengan PN. Kan padan muka kita. Kau dah PH dapat 15 kursi, 20 kursi. Siapa nak kawan dengan kau? Kan? Itu isunya. Sebab itu, senang je bagi saya. Kita cakap terus terang. Okey, kita bincang terus terang. Kita bertanding secara terbuka, bertanding secara anak jantan. Awal-awal lagi kita dah buat keputusan. Mudah untuk BN buat keputusan, mudah untuk PH buat keputusan. Sebab bagi saya, ada 2-3 prinsip yang saya nyatakan tadi. Yang pertama, kita tidak percaya dengan keikhlasan pengundi-pengundi UMNO, sama ada mereka 100% nak undi calon PH atau tidak, kalau kita menjadi wakil kerajaan perpaduan. Yang kedua, kita tidak mahu mendukung liability UMNO BN yang masih lagi tidak berubah pandangannya kepada 1MDB, pandangannya kepada Najib dan sebagainya. Jadi mudah bagi saya, kan. Tapi itu pandangan peribadi saya, pandangan saya. Tuan-tuan nak ikut ke, tuan-tuan nak ikut tu, tuan-tuan punya pasal. Lu fikirlah sendiri. Kan? Lu fikirlah sendiri. Saya tak ada masa untuk saya nak pengaruhi tuan-tuan. Tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan ikut. Tak nak ikut, sudah. Humban saja saya punya pandangan ini. Humban saja pandangan saya ini ke Laut Cina Selatan. Tak ada isu pun, kan.